Dia ada target dia sendiri, siapa yang dia nak bunuh dan sebab apa dia nak bunuh, guys. Dan dekat situ kau boleh tengok, guys, dekat surat tu betapa kejamnya, guys. Kau tengok seorang budak 15 tahun autism boleh tulis dalam bahasa Inggeris dengan sangat-sangat proper, guys. Guys, lepas tu kau boleh tengok dekat bawah sekali yang di mana dia kata minta doa kepada Kirby, guys. Guys, bagi akulah untuk tahun 2026 yang zaman ni sekarang ni, autism ataupun budak-budak biasa, guys, kalau dah terlalu terpengaruh dengan satu cerita ataupun satu movie tu, guys, memang benda ni dia akan jadi tak olok-olok, guys. Yang di mana dia boleh rasa dan dia boleh feel diri dia dalam kartun tu dan dia bawa karakter daripada dalam kartun tu ke dalam dunia nyata, guys. Engkau boleh tengok betapa propernya dia punya planning, guys. Dia siap cakap apa. Dia ada target dia sendiri, siapa yang dia nak bunuh dan sebab apa dia nak bunuh, guys.